lama kita berdiri kat langkah ni? Sekejap. Bukan sakit, sedap. Bukan tulang urat. Jangan longgar, padat kita hentak kaki kita. Baru ada keistimewaan faedah yang kelima. Ada faham? Perubahan. Ya, ini perubahan. Bukan ambil kawan. Nanti taulah kan. Terima kasih. USM. Okey. Happy best. Semua okey. Makan okey, semua okey. Makan sekarang okey lagi lah. Susah tak tahu. நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. வெயிலா இருந்தாலும் ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நல்லா ஓடி வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறோம். Sekali lagi saya ingin memberi pujian kepada 997 orang pelatih konstruksi yang terlibat pada hari ini yang telah menunjukkan pergerakan yang mantap setanding dengan anggota regala Serigala. Bahawa kami ke tengah. We are one inspector right now. Woo! Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada pihak Unimas kerana banyak bagi kami segala sesuatu yang terbaik. Itu saja dari saya. Orang touching. Menangis. Tanya sebab lepas ni kami mesti bahagia. Alhamdulillah kami dah Hikmat yang diberikan Unimas macam mana? Unimas the best! Unimas! Facility semua okey! Kami seronok. Kami suka. Dah habis dah. Macam mana? BEM terbaik. Best. Kami bertahan. Sangat, ya, kita sangat bangga lah hari ni kita 3 tahun kita dah habis tamat latihan. Jadi tak ada apa yang dapat kita kata, sangat gembira. Okey, macam mana dengan Unimas? Unimas terbaik. Baik. Prasarana terbaik, kemajuan terbaik, pelajar terbaik, semua terbaik.
Terima kasih Unimas. Terima kasih Unimas. Dari Uniza. Berhibah untuk negara. Ya. Sudah tamat. Baik. Makanan kenyang mas cantik. Makanan terbaik. Ikutkan nanti saya nak pancing kat tasik dia. Kami dari UIN. Tidak terima. Bagi pihak seluruh warga Unimas dan seluruh warga konstruksi LPTA, saya sekali lagi ingin merakamkan penghargaan yang tidak terhingga kepada yang dihormati Tan Sri kerana telah sudi hadir dan seterusnya menerima tabiat hormat dan memeriksa peperiksaan tamat latihan pada hari ini. Kepada para pelatih sekalian, tahniah kepada anda semua kerana telah berjaya menamatkan latihan pada hari ini. Tidak dilupakan ucapan jutaan terima kasih dan penghargaan khas kepada semua jawatan kuasa dan urusia yang telah menjayakan majlis ini, baik daripada pihak Unimas maupun pihak PDRM, terutamanya daripada pihak kontijen Polis Sarawak yang diketuai oleh Datuk PJP dan timbalannya sendiri, di atas segala sumbangan idea, komitmen serta tenaga yang telah disumbangkan dalam menjayakan majlis kita pada kali ini.